Hari ni hari ke-8 kita nak pergi Kamikochi. Pukul 5.40 sekarang. Tapi dah cerah sebab dia subuh pukul 2.40. 40. Dia tengok matahari dah tinggi kot. Pergi Kamikochi daripada Azumino dalam sejam. Sejam dalam sejam lah ke Kamikochi. Okay. Bila hari? Ada okay? Nak tidur ke? Cantiknya ni. Oh ya Tuhan. Dah sampai. Ni parking. Oh Hashim parking. Untuk Kamikochi. Ada nampak tak? Oh ada banyak parking. Rasa sedih pula tengok orang-orang tu parking. Orang-orang tu jaga parking. Kita nak pergi Kamikochi. Aizai and Ivy dah bersedia with bell. Oh? Bell ni untuk apa? Untuk kalau ada haiwan dekat hutan, kita locengkan, lepas tu dia lari. Yes. The bell. What kind of animals yang ada kat sana yang paling takut sekali? Bear. Yeah. Tiger. Tiger. Mana dia di bear? Mami kesejukan. Ayo, mande. One day. Hai, happy aku. 800. Nak dia kekang. Oh. Taklah pakai baju ni. Taxi. Kalau pakai baju ni. Saya pakai baju ni. Mami salah pakai baju. Saya tak boleh tahan hidup. Tak boleh tahan hidup. Kamikochi. Kappa Bridge. Kappa Bridge Hashpon. Tashopon. No. Kappa Bridge. Kappa Bridge. Kappa Bridge 60 jangan 6,000 6,000. Cheaper? Don't have cheaper? cheaper. So we walk from Kappa Kappa Bridge. This one, Basker or Kappa Bridge. Yes, 100 meter. Oh, okay. And then from here, where we now. Oh. 25 minutes. So if let's say want to go back from Kappa Bridge, Come back. come back here. Come back taxi. Taxi. Taxi standby. Oh, this price also. 6,000 one way Yeah, one car taxi. One way. One way. Oh. Yeah, one way. Retake. Oh, one way. One way. From apa lagi? Walking. Taishupong. From Taishu Point. Taishupong.
slow walking, Kappa Bridge, 1 hours. Let's say I want to go to Kappa Bridge and then walking to Taishu Point and then this one have taxi? No. Oh. おすすめ。 You also translate. おすすめは大正池からかっぱ橋に歩いて、かっぱ橋から帰ってくる。Where are you from? Malaysia. Malaysia. Yeah. Have you been to Malaysia? No. No. Terdapat monyet di Bagus pada ni. Kamikochi. ゴミはすべ Effort て betul dia nak tolong kita. So ni parking kita. Azusa. Sila bawa semua sampah anda bersama anda. Okay. Okay. Arigato. How long? 10 kilometers. 10 kilometers. 10 kilometers is Kamikochi zone. Okay. 8 kilometer Kama tunnel. Ah, Kama tunnel taxi bus only. No my car. This road どうなんですか This road my car okay. Road straight Takayama. Go to Takayama. Takayama. Same road. Yeah, is it? This is the jungle that we are looking for. Restaurant. Oh, Oh, betul ni. this one you make yourself by yourself For you. or for me? So you do this one. You write this one. This one. Ah. Teikoku Hotel. Imperial Hotel. Oh, Imperial Hotel made, eh? Imperial Hotel. Oh. Nampak tak Aizat? Itulah Alps. Alps ni gunung yang sangat tinggi. Dia ada snow kat atas ni. Nampak tu? Wow. Tanya boleh mati. 今日は曇っているので残念です。 Is that snow? Yes. Hari ini mendung, sayang sekali. Oh no. Sayang sekali. Left side Taishopon. Taishopon. Picture point. You picture? Me picture? You? Can? Can? Can kah? Yeah. Okay. Okay. Oh. Thank you. Ciao. Dia nak tolong ambilkan gambar kita. Bagus betul dia. Tak sia-sia bayar 6,000. Wow. This pond can swim kah? This point. Back Hotaka Renpo. Come on. Kamakochi. Dia nak susun Ivy, Aizat. Gomen. Kau guna phone? like Guna this. phone lah senang Okay. 3, 2, 1, 0. Dia ada zero tau. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0.
OK。あ、今度こっち。 Oh. Ah. Jauh. 3, 2, 1, 0。3, 2, 1, 0。Pause, peace, smile. 3, 2, 1, 0。3, 2, 1, 0。はい。 Oi, Arigato. arigato. Wow. Nice. Very expert Very expert. Wow. Arigato. Now cloudy This one can swim kah? Can swim? Swim? No, swim. cannot swim. Super cool. Oh, super cool. Oh, no. No. Cold, no. Lucky we come early morning. On early morning. Tengok dia tolong bukakan pintu. Please come. Please come. Tak tahulah ni servis ni untuk kita je ke atau sebenarnya sama je, semua orang pun dapat. Oh, kalau ikut meter dia dah 5,200 tau. Very good service ni. Yes. Water very cool and very nice. Jadi jangka akan cerah tidak lama lagi. Yay. かっぱ橋のところで川に足を突っ込んでみてください。 Cuba celupkan kaki anda ke dalam sungai di Kappabashi. 水はものすごい冷たい。 Ceritanya ada fish ke fish? Ke fish sejuk juga? This one apa? Airnya sangat sejuk. Just put your leg, put your foot inside the river. I touch upon walking start point, left side walking road. Oh, Oh, ni walking trail. from Tasha Pond. Oh my god, sejuknya. Ni, Ada. tengok. Ada roti. Ada biskit. Needless to say, I lose my cool. She was a wild, wild, beautiful, yeah. Saying we're done now, I'm a fool. Show her my door, you're a fool too. Needless to say, I'm barely sane. She was a sweet, kinda dangerous pain. Calling it quits, but I'm still in chains. Crash on my couch in the pouring rain. Thinking too much, losing my grip, yelling my name. Baby, don't stop. Dah keluarkan orang itu. Ada jalan train ya. Trail.
Tak tahu. Patutnya boleh lah kan. Kita lalu tepi sungai. Hello, so I get Tengok mami awak belum apa-apa lagi. Let's see. Wow. 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 Dia nak rasa je air dia. Oh. Sejuk. Sejuk. Jom. Mai rasa. Sejuk. Mami rasa. Patutlah dia tak bagi. Patutlah dia tak bagi mandi. Memang sejuk. Cuba. Hello. Ivy pegang je. Mami awak ni dah macam makhluk asing lah ni, kenapa? Tak nak. No. Mami, no. Aduh, salah lah. Angin kuat je. Gigi sejuk. Sejuk, tolong. Ha? Ya Allah, sejuknya, ya Allah. Macam mana Rare TV tu boleh mandi lah? Rare TV tu boleh mandi macam mana lah? One step, two, Tahu apa benda ni? Orang lain relax je. Saya adalah Megala. Megala candidate. Mami nak buat posing macam ni lagi. Koin mere gaya. One, two, Three. three. Ha, jadi. Ivy tu.
Anak, duduk. Tamunya tak mandi lagi. Air tak mandi lah. Ivy. Siapa yang tak mandi pagi? Kena mandi. Ada nak air sejuk. Air sejuk. Air sejuk. Sejuk badan sikit. Sejuk lah sikit. Saya boleh tidur. Boleh jadi air ais. Jauh rupanya kita jalan tadi kan? Dia ada claw. Dia ada kuku yang tajam. Kalau dia serang kita, matilah kita. Ivy, macam mana? Walking in the jungle. Walking in the jungle. Ivy, macam mana Ivy buat macam tu? Okey. Naiklah sikit. Wah. Jangan. Sejuk. Macam mana nak macam ni? Sejuk. Tak boleh. Macam mana nak lock? Lucas! Jadi sejuk gila. Jadi kita cuba. Sini. Sakit. Ya ke? Mulai boleh?
helikopter tadi dah tak ada dah. Ada. Tak ada. Dah habis dah kerja tu. Dah. Dia dah gini. Kenapa? Ada tahu tak kat situ ada tu. Ada binocular. Ada teropong. Nampak tak? Ya, lah. Nak cuba? Macam stick. You. TV. Isaac TV. Double I TV. Double I Red TV. Air tu boleh minum. Mana? Tu. Tu dekat tengah tu. Jadi kita pergi. Drinking water. So Isaac boleh minum. Tapi botol tak ada. Tadah dengan tangan pun boleh. Nak try? Nak try? Jadi kita letak botol. Ni boleh minum. Air dia bersih. Air dia daripada apa ni? Daripada tanah. Daripada bukit. Jom. Shoe wash station. Kat sini ada shoe wash station juga. Nampak ni. Dah hiking. Kasut kotor. Dia bagi siapkan berus Bagus kan? Orang Jepun memang bagus. Ha? Ambil. Yang tu orang Jepun tak suka. Guna coins awak. Ada 100 yen tak? Nampak tak? Tak, awak kena letak 100 yen. Sekejap. Tengok. Wah, mana? Berapa tu? Maybe sebab dia besar sangat. Cuba zoom ke bukit. Zoom ke bukit. Semua orang ada bell. Sebenarnya bell tak annoying pun kita yang annoying. Lari. Pokok dia. Kapabashi. Oh. What? Pakai tu. Dah lomba. Siapa sampai kat depan dulu dia menang. Ya Allah. Cepat. Cantiknya view dia ni.
Cik, cik. ゆっくりおやすみ少し寂しくて暖かい旅の終わりララララ Ivy nak pergi water park. ララララまた会いに行くよララララ一番星見つけたお家に帰ろうぬくもりに包まれて思いを巡らす遠く Apa dia? Mami Grace, di situ ada water park. Hidung dah merah. Mana? Mana? So, Alimin drive with a Siapa view. nak charge ni? Inilah yang Mami nak suruh dia record semalam tu. charge. Tiba-tiba Mami tak dapat. Nak charge tak? 波の音がまだ聞こえてくる目を閉じながら今度は未来を描いてみよう一人きりは自分と Buka kasut. Susun kasut masing-masing. Tu dia bagi selipar. Ni kita panggil terompah. Terompah apa? Inilah selipar Jepun. Arigato. Duduk bawah lah senang. Wow. Tak, masalahnya selipar ni kena buka ke tak ni? Tak payah. Sebab dia This is very traditional. jaga kepala. Ni. Pang. Mami suka lah benda ni. Jadi, Mami suka lah benda ni. Sliding door. Tengoklah ni dia punya ni. Bentuk Mount Fuji. Oh, lah. Walaupun dia dekat Nagano. Jom. Order dulu. Dia dah cakap dah. Jepun pun ada tempe lah. Lauk dia memang tempe. Ya. Dia tu menu dia. Starting with the first dish on the manner plate, Japanese style tofu saga. Mushroom ni sedap Ni, rasa. Sekejap kan? Sekejap.
また仕事に出て Cabbage dia colour purple. Cabbage dia colour purple. Onion lah. Ni. Dia pun Ini betul susah sangat. Ni kot. Ini semua kecil ni. Oh, coffee. This is type and onion soup. Oh, itu kopi sup. Ini. Saya pucuk. Rasa macam mami punya masak santan tu. ありもしないことに惑わされ全てがうまくいかなくなって何もせずただ上を向いて Is it? Sorry, this soup just now, what inside? Onion and? Onion and Tapi Oishi. thank you. This one number one. Set number one. number two. Number two. Sorry. Yeah. This is barbecue with hamburger. どうでもいいことだって思えるから溢れ出してゆく夜の中に Choose your rice and 光るものを brown. This brown rice or white rice. Lepas ni kita nak pergi Wasabi Farm. Kita makan aiskrim. Makan aiskrim kat situ. tak tipu. Tapi kena makan kat sini betul-betul. Cik mai sini. Aizan nak nasi yang abang masak tu. Ni abang lah masak juga. Sama Aizan nak je. nasi kosong. Aizan nak nasi kosong. Tak ada nasi kosong. Mustard. This is potato. Deep fried tofu wrapped. Okay. Potato and tofu. This Tofu. one, tomato. Tomato. Ah, Tomato tomato. sauce and mustard. sauce. Mustard. They grilled with gluten. Oh. Fresh spring roll with tofu and layered vegetable. Oh. This is radish steak. Thank you. ありがとうございます。時は流れまた明日が今日も訪れてく Nasi. White rice. And miso soup. Thank you. Thank you. Itu nasi. Ivy pun. Papa tengok. Bekas gula. Tengok. Nak tengok. Puas hati dapat kopi banyak tu. Makan nasi dulu. Makanlah. Sorry. Is this everything you order? Hmm. Thank you.
Banana bread one, pink label one, soy cafe oil one, vegan chocolate cake one. Thank you. Yeah. ありがとうございます。がとうございます。Delicious eh? Thank you. ありがとうございます。 Kami dapat ditunggu. Okay. Arigato ne. Arigato. Jom. Dia memang sambut kita dan dia memang hantar kita hari ni makan sayur je. Jom. Nak pergi wasabi farm pula. もしも全て投げ捨てられたら笑って生きることが楽になるのまた胸が痛くなるからもう何も言わないでよKita dekat Wasabi Farm. Good job. untuk reference Mami punya review tadi banyak-banyak gunung tu. Oh, dia ada banyak. Mount Ariakiyama, Mount Shozudake, Mount Gakidake. Mungkin yang kita dapat tadi tu Shogotake. Inilah wasabi. Dah. Inilah wasabi farm bawah ni. Okey, kita kat mana sekarang ni? Kita kat mana? Butterfly lah. Alah, butterfly. Mana? Ni, kita pergi kat sana. Pengen pergi sana. Ya, betul. So yang sebelah kita ni apa? Oi! Janganlah main-main. Careful lah, saya takut dia terbang nanti tak sempat nak kutip. Itulah pokok ni cantik. Nampak atas dia. Kan? Ah, ni. Sini. Ui, tu tempat apa dia ni? Ush, sebelah sana. Wasabi banyaknya wasabi. Air dia sangat bersih sangat bersih. Oi. Thank you. Hanya kalau kita nak pergi Shirakawa-go, kita nak tengok benda ni je. Nampak ni, rumah-rumah yang bumbung dia dengan pakai apa ni? Dia untuk musim sejuk. Jom. Jom, pergi kat bridge. Itulah wasabi je. Nampak tak? Air dia pakai sungai yang bersih tadi tu. Jom. Wasabi ni dia hidup dengan air bersih je tau. Dia kalau air yang tak bersih, Tercemar. yang tercemar dia memang tak hidup. Dia mati kan? Air dia kena bersih dan sejuk.
Dah sikit kan? Ha. Air tadi lah. Air yang kita tengok kaki tu. Nak pergi dekat break. Tengok tu. Air dia bersih sangat. Nak minum pun boleh. Tak boleh minum kan? Nanti rasa wasabi. Air dia jadi pedas. Pedas dan berapi. Terbakar telinga. Nanti boleh. Ayo kita eagle tadi. Eagle. Oh, eagle. Eagle. Panggil dia. Go. Benda lah TikTok trend yang Ivy bawa ni. ねもしも僕の願いが叶うなら君と同じものが欲しいんだでも僕に存在しないからじゃあせめてここに来てよ Square, it's possible to touch and feel spring water. Daddy, Hmm. dia air panas. Thaw water from the northern Japan. Yang tadi tu lah. Spring water. Mami, Jom. boleh rasa. Jom. Good. Ni lagi okey. Dia kecil. So dia dah panas. Dia dah Ush, pun sejuk. Masih sejuk kan? 20 degree Celsius. Wasabi ni dia memang nak hidup dengan air sejuk je. Makan sana. Oh. Aduh, hai Mando seorang ni lead the way tinggalkan. Siapa nak ambil gambar? Daddy, Mami tak kat apa Daddy je lah nampaknya. Tengok ada spider web lagi. Kawasan ni memang banyak spider ke? Taklah sebab dia sejuk. Oh, sejuk memang spider. Spider is the dangerous one. Okay. Kan? Dia berbisa yang kawasan sini. Ya ke? So maksudnya ada binatang-binatang lain yang dangerous jugalah. Ada. Tempat sejuk. Dia punya yang kecil-kecil tu lagi dangerous. Jadi nak solat. Mana? Ini nak sembah apa? Siapa dulu? Ivy. Jadi dulu. Alah. Saya. Ivy. Alah, Ivy lah pula. Siapa? Orang dah ajak dah tadi. Haa. Mami sini lah. Nak. Rasa apa? Pedas tak? Pedas. Pedas. Pedas lah. Pedasnya. Nak. Mixed feeling. Yes. So sebenarnya rasa wasabi ni pedas ke tak? Pedas, cikgu. Pedas, cikgu. Pedas. Gemuk. Ha? Azin nak biskut dia je. Tak nak? Tak nak sebab Azin nak biskut dia je sebab Dah sama je awak dengan Mami. sebab pedas. Alright. Kita makan dulu Abi. Pedas. Tolong Daddy buka plastik ni. Buka plastik ni. Buka plastik.
Jadi air. Jadi air. Ambil tak sini. Ni smoothies apa tadi? Lemon? Melon. Melon. Melon des. Melon des. How is it? Nice. How is it? Nice. Entahlah betul ke tak cara yang dia dibuat ni. Dia macam ada bau masam-masam sikit. Cuba. Minum pun tidak, apa yang sedapnya. Dah siap kita punya ais americano. Minum dalam hutan Azumino. Yeah. Alamak. Dengar tak apa yang saya dengar? Bear. Ada orang jalan. Ada orang jalan kat bawah. Dia bawa bel. So ada bear. Of course. Maksudnya kat sini pun ada bel. Semalam dah terfikir dah. Macam, kalau dekat dalam hutan tu kami Kochi ada bear, mestilah ada hutan yang sama kan. Macam tiger lah juga. Ha. Tempat orang. Yang tersesat. Tak nak. Mana ada orang minum kopi dengan gula? So macam mana hari ni? Pedas. Pedas? Mini pedas?
Dia tak try yang semalam, yang hari tu punya kan? Hari tu punya lagi pedas. Yang mami ada dimakan tu. Tapi mami suka yang tu lagi. We will grow apart. That's the way it goes. Even though we're far, heaven only knows. We will grow apart. That's the way it goes. Even though we're far, heaven only knows. We will grow apart. That's the way it goes. Even though we're far, heaven only knows. Oh. Ini kita panggil ais americano. Nervous ke barista? Ada perempuan cantik order. Saya kutip balik ais ni okey Sebab saya dah tak ada ais. Okey. Tak tidur malam lah ni. For you.